Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 19 Mac dan kita akan meneliti dengan lebih dekat carta euro dan pound Britain bagi menilai potensi pergerakan pasaran. Semalam, euro mengekalkan momentum kenaikannya disokong oleh sentimen ekonomi dan keadaan semasa yang positif di Jerman serta seluruh zon euro. Perhatian pasaran kemudian beralih ke data pasaran perumahan Amerika Syarikat yang ternyata agak memberangsangkan mendorong sedikit pembetulan menurun euro. Namun euro segera pulih semula. Ini keupayaannya untuk meneruskan kenaikan bergantung pada data ekonomi yang akan dikeluarkan hari ini dan keputusan dasar monetary Reserve Persekutuan Amerika Syarikat yang bakal diumumkan. Hari ini kalender memaparkan data harga pengguna CPI zon euro bagi Februari. Inflasi dijangka kekal pada paras 2.4% berbanding 2.5% pada Januari. Tekanan inflasi yang perlahan boleh meningkatkan jangkaan untuk pemotongan kadar faedah lanjut oleh Bank Pusat Eropah ECB. Inflasi teras pula diunjurkan stabil pada 2.6% pada Februari selepas mencatat 2.7% pada Januari. Menjelang lewat hari, tumpuan akan beralih kepada mesyuarat dasar monetary Reserve Persekutuan. Fed dijangka mengekalkan kadar faedah utamanya pada 4.5%. Pemotongan kadar terakhir berlaku pada Disember 2024. Memandangkan ekonomi Amerika Syarikat berdepan cabaran, pasaran saham merosot dan laporan makroekonomi terbaru tidak memberangsangkan, keyakinan bertambah bahawa Fed akan menangguhkan pemotongan kadar pada mesyuarat kali ini. Namun, masih ada kemungkinan ia memberi isyarat pelonggaran monetary dalam masa terdekat yang boleh melemahkan dolar dan menyokong kenaikan lanjut euro dan pound Britain. Tambahan pula unjuran ekonomi Fed dan komen daripada pengurusi Jerome Powell akan diperhatikan dengan rapat. Jika Powell menyuarakan kebimbangan mengenai inflasi dalam konteks dasar dan tarif perdagangan Presiden Donald Trump, dolar mungkin mengukuh. Namun jika Powell mengambil nada yang lebih dovish, memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi dan dinamika pasaran saham, dolar boleh terus melemah. Berdasarkan carta, 1 jam momentum kenaikan yang bermula sejak 28 Februari masih utuh, tetapi kadar pergerakan agak perlahan. Oleh itu, adalah lebih baik untuk tidak membuka posisi beli pada paras tinggi semasa. Penurunan diikuti oleh false breakout pada 1.0906 akan mencetuskan isyarat pembelian berpotensi menolak euro naik ke 1.0954. Jika harga menembusi dan kukuh di atas paras ini, sasaran seterusnya ialah 1.0997 dan mungkin 1.1047. Pada paras 1.1047, saya mencadangkan untuk membuka posisi penjualan di rebound dengan jangkaan pergerakan sebanyak 35 sehingga 40 pips. Posisi penjualan di 1.0997 dan 1.0954 wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Sekiranya euro merosot susulan mesyuarat Fed, pembetulan menurunnya lebih ketara boleh berlaku. Jika harga menembusi di bawah 1.0906, euro mungkin jatuh ke 1.0866, malah 1.0827. Pada paras tersebut adalah berbaloi untuk membuka posisi pembelian di rebound dengan jangkaan pergerakan sebanyak 35 sehingga 40 pips. Pembukaan posisi pembelian di 1.0866 dan 1.0906 berbaloi dipertimbangkan jika berlaku false breakout. Situasi bagi pasangan GBP US dollar juga serupa. Pound Britain terus mencapai paras tertinggi baharu menandakan tren kenaikan yang kukuh. False breakout pada 1.2978 di tengah-tengah kalender makroekonomi yang agak ringan akan mencetuskan isyarat pembelian dengan sterling berkemungkinan naik ke 1.3006. Jika harga menembusi dan kukuh di atas paras ini, pasangan ini boleh meneruskan kenaikan ke 1.3035 malah mencecah 1.3068 selepas mesyuarat Fed. Pada paras ini saya mencadangkan untuk membuka posisi penjualan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday sebanyak 30 sehingga 35 pips. Posisi penjualan di 1.3035 dan 1.3006 hanya wajar dipertimbangkan jika berlaku false breakout.
Dalam senario menurun, jika harga menembusi di bawah 1.2978, laluan ke 1.2951, 1.2912 dan malah 1.2876 terbuka. Pada paras 1.2876, saya mencadangkan untuk membuka posisi pembelian di rebound dengan jangkaan pergerakan sebanyak 30 sehingga 35 pips. Pembelian di 1.2978, 1.2951 dan 1.2912 hanya relevan jika berlaku false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.